Assalamualaikum. Baik, pada video sebelum ni saya dah tunjuk perjalanan saya di Mekah. Tapi ada beberapa tempat yang belum ditunjukkan kerana tidak sempat. Antaranya ini adalah Wadi Barkat. Wadi Barkat ini tempat yang diusahakan oleh orang Malaysia kita. Di dalam ini ada unta, ada kuda, ada suasana untuk lepak-lepak, makan-makan, santai-santai. Rombongan kami juga dibawa menziarahi sebuah tempat yang bersejarah, iaitu Hudaibiyah. Di sinilah terjadinya perjanjian antara Nabi dengan penduduk Mekah. Peristiwa ini berikutan Nabi telah bermimpi bahawa Nabi bersama-sama sahabat daripada Madinah telah menuju ke Mekah dan menunaikan umrah di sana. Apa yang terjadinya peristiwa Hudaibiyah? Sepanjang perjalanan ziarah kami, saya dapati banyak gerai-gerai yang menjual barang-barang untuk cenderahati seperti jubah laki-laki, jubah perempuan, tasbih, sejadah, bahkan bermacam lagi. Alhamdulillah, genap 5 hari kami berada di Mekah. Sekarang kami teruskan perjalanan untuk ke Madinah pula. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Sarung. Macam yang goreng kunyit. Falafel. Masya Allah. وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو في ليالي المولد في ليالي المولد في ليالي المولد. Allahu Akbar. Masya Allah, cantik.
100. Ya. It smells like a little mask. Ataupun jangan tutup lepas asar bulan maghrib. Okey, tapi dia berselang. Waktu bila saya tak tahu jadual dia waktu bila. Okey. Dah sampai Madinah, so kami akan solat dekat Masjid Nabawi. Sekarang dah ada dekat dalam Masjid Nabawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah dapat juga direzekikan sampai ke sini. Walaupun dah berhajat sekian lama, alhamdulillah dapat sampai. Syukur sangat-sangat. Memang cantik Masjid Nabawi. Esok akan masuk. Esok, kalau esok hari Khamis. Hari Khamis akan masuk ke Raudhah insya-Allah. Seterusnya, kami dibawa pada keesokan hari oleh mutawif untuk menunjukkan tempat Saqifah Bani Sa'id. Okey, Saqifah Bani Sa'idah, apakah tempat Saqifah ni? Apa dia? Saqifah ni tempat orang Ansar bermesyuarat sebenarnya. Okey, orang Ansar akan bermesyuarat dekat dalam tu. Apakah kisah peristiwa yang berlaku adalah di sinilah tempatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi presiden yang pertama lepas kewafatan baginda SAW. Okay, sebelum tu, okay, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman pernah ke sini untuk berbincang. Selepas kewafatan baginda SAW, tiga sahabat ni berbincang siapakah nak dilantik. Okay. Tetapi apa yang berlaku, kaum Ansar dia ambil tindakan lebih, iaitu mereka pula bermesyuarat untuk melantik antara kaum-kaum Ansar untuk dilantik sebagai pemimpin. Tapi Nabi pernah berpesan apa dia? Nabi pesan pemimpin adalah di kalangan orang Muhajirin. Pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq nak melantik Umar, tapi Umar tolak. Siapa dia rasa dia terlalu keras, jadi lantiklah Abu Bakar As-Siddiq dan kaum Ansar pun berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar. Okey. Baik, dekat sini dulu ada satu ada jalan. Kan kita selalu dengar kisah peristiwa baginda SAW yang suka bermain berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi kat sini tempat dia. Jadi petang-petang nanti ataupun malam-malam dia boleh berlumba lari dengan isteri kat sini. Okey, dan di sini juga Masjid adalah Malik bin Sinan. Makam Malik bin Sinan. Siapakah Malik bin Sinan ni? Malik bin Sinan ni adalah salah seorang syuhada Uhud. Yang di mana selepas saja peperangan Uhud, baginda SAW tak keluarkan lagi arahan untuk di manakah para syuhada Uhud dimakamkan, dikebumikan. Jadi keluarga Malik bin Sinan diambil dulu Malik bin Sinan, dikebumikan dekat sini, ke rumah dia. Okey. Jadi selepas itu baru keluar arahan bahawa para syuhada Uhud akan dimakamkan di tempat dia syahid. Sebab itulah pada asalnya sekarang ni kalau makam Syuhada Uhud tu satu. Daripada asalnya dia pecah-pecah. Macam Sayyidina Hamzah kat sini, insya-Allah esok saya akan tunjukkan kat manakah tempat asal makam Sayyidina Hamzah, kat manakah Sayyidina Hamzah syahid. Okey, kat manakah kata apa tempat-tempat para syuhada yang lain kan. Tapi selepas beberapa tahun berlaku banjir, jadi banyak jenazah terangkat keluar. Jadi di satu tempat yang sekarang ni tempat dia lah. Itu dekat Uhud. Okey, jadi ni adalah Masjid Malik bin Sinan, dan mungkin ramai yang tak tahu. Okey.
Dan sinilah Malik bin Sinan dimakamkan. Sebab tu dia buat satu bangunan ni dia tak biarkan. Supaya orang mungkin tak duduk atas dia ke sebagainya kan. Tapi benda ni jarang diviralkan sebab apa? Takut nanti kalau orang luar tahu macam-macam habis bangunan tu tulis nama mereka kan. Yang kecil ke yang besar? Yang kecil ni. Yang kecil kan? Hijau ni. Yang tu museum Oh, yang hijau ni. bumbung hijau. Oh, Bukan tu Zat. kami dah tengok museum. Allah. Kita tak diviralkan sebab takut amalan khurafat. Makam Malik bin Sinan, salah seorang daripada syuhada perang Uhud. Nabi SAW malah sangat dengan kaya. Apakah hantaran Rasulullah letak kepada Sayyidatina Khadijah? 2 ekor unta kalau kita kalikan sangat ramai adalah RM8,000 Malaysia. Kali dengan seekor. Seekor RM8,000 kali 20. RM160,000 Malaysia. Oh, kita tak ratio kan. Macam kan. Antara satu bangku lah. Itulah dia hantaran Baginda SAW kepada Sayyidatina Khadijah. Okey, jadi apakah nama asal tapak makam Abdullah bin Abdul Muttalib iaitu ayahanda Baginda sallallahu alaihi wasallam. Foto yang besar tu besar sikit lah tadi. Tak, besar tu lah. Oh, yang besar pun boleh. Jadi waktu-waktu dia kasi turun, kadang-kadang berubah waktu dia. Dan saya kata, tapi yang penting ke 8 pagi buka. Sampai pukul 11 pagi. Jadi bagi kita masih kaum mamah ni dan berdoa untuk memohon meminta hujan. Solat sunat istisqa kat sini alhamdulillah dengan operasi Allah SWT hujan pun turun. Okey, masjid kaum mamah jadi juga digunakan untuk solat 2 hari raya. Selepas di mana orang Islam dah selalu ramai, Masjid Nabawi tak dapat tampung untuk solat hari raya. Jadi mereka berkumpul dekat sini untuk solat hari raya. Tapi walaupun ada masjid tapi masjid tak digunakan lah. Okey, baik. Yang dekat sini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Okey, bukan rumah Ini bukan rumah Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ada 2. Ada 3. Okey. Satu yang di sebelah pintu Babu Salam tu belah sini. Satu yang sebelah kat pintu 37 belah sana. Satu lagi dekat Al-Aliyah. Dia ada 3 rumah. Okey. Jadi Masjid Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kisah dia adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika mana zaman pemerintah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq solat hari raya 2 hari raya dekat sini. Okey. Kalau Masjid Omar di belakang kan. Di belakang hotel ni. Hotel ni belakang satu masjid, Masjid Omar. Okey, kalau kita tengok masjid dekat situ, ini satu sebelah ni. Belakang ada Masjid Omar. Masjid Sayyidina Ali. Kawan, selalunya orang Waktu zaman Umar Abdul Aziz. Waktu zaman Umar Abdul Aziz baru dibina masjid ni ke? Oh, built for the first time during the Umayyad era when Umar Abdul Aziz 89 Hijrah, 87 Hijrah. Okey. Oh, kecil saja. dapat satu surat daripada surat fitnah lah kan, ada kata daripada Yahudi memfitnah bahawa memerintahkan agar Sayyidina Osman dibunuh. Okey, dan berlakulah kepungan pemberontak
di rumah kawasan rumah Sayyidina Osman bin Affan. Dan ketika itu ada juga sahabat-sahabat yang mempertahankan Sayyidina Osman bin Affan. Okay. Sampailah Sayyidina Osman bermimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata apa? Wahai Osman, berbukalah di sebelahku. Dan ketika itulah baru Sayyidina Osman meminta semua sahabat untuk balik. Dan andai kata apa-apa berlaku kat dia, itu adalah dengan Allah SWT. Dan ketika itu bila sahabat keluar dia daripada rumah Sayyidina Osman bin Affan, barulah sebulan dan akhirnya Sayyidina Osman dibunuh di kawasan situ. Okay, makam Sayyidina Osman berada di dalam market. Okay, kalau kita masuk sini terus sampai ujung sana nampak satu signboard, keluar satu signboard biru. Lepas itulah makam Sayyidina Osman bin Affan dalam orang market. Sebelah pintu 37 tu, kawasan situ adalah antara salah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, tapak rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bucket ni dia akan buka setiap kali lepas solat. Tapi lelaki saja boleh masuk. Kalau yang lama pun dah lepas subuh sampai jam 9 pagi. Jadi kita sebuah kesempatan kalau nak usung jenazah. Okey, tapi solat jenazah kat mana? Waktu solat kat mana kita kena berada di kawasan sini. Okey, nanti jenazah akan keluar dari kawasan pintu bucket tu. Yang orang tengah ada yang rambut baju putih kan, yang tunggu kan. Dia akan keluar ke situ dan jenazah akan diusung dengan laju. Berlari. Kan. Sempat tak sempat apa nak follow kan. Di Madinah ada sebuah kedai kopi yang bernama Kifa. Kita boleh dapatkan kopi di situ sambil santai-santai minum dan melihat suasana sekitar bandar Madinah. Bila kita travel ke Madinah dan ke Mekah, antara satu benda yang kita kena buat persiapan adalah kita kena pastikan kaki kita kuat. Sebab satunya kita akan lenguh, yang keduanya dia boleh jadi tumit merakah macam ni. Ni kalau saya tarik ni dia boleh berdarah ni. Memang agak sakit. Ni getah, lembutlah sikit daripada mungkin slipper yang kita bawa agak keras. Jadi boleh beli dekat Mekah ataupun Madinah. Ni saya beli tadi RM10, 10 rial. Ini adalah suasana di dalam Masjidin Nabawi. Sentiasa penuh dengan orang yang ramai. Setiap waktu, setiap masa, apatah lagi pada hari Jumaat. Dan di kawasan yang namanya Raudah, berebut-rebut orang ingin masuk ke kawasan itu. Okey, baik, insyaAllah pada hari ini kita akan buat satu ziarah, iaitu peperangan yang pertama dalam Islam, iaitu peperangan Badar Al-Kubra. Badar, okay. Perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah, yang di mana pada asalnya perang Badar ni adalah satu perang yang tak sepatutnya jadi peperangan. Okey, tapi disebabkan batu api daripada Abu Jahal, mereka tetap berperang. Okey, pada asalnya Badar ni Baginda SAW bersama para sahabat selama 313 orang. Okay, 313 orang ke Badar untuk menghalang kabilah Abu Sufyan ataupun barang dagangan Abu Sufyan dari Syam memasuki Madinah. Itu asal dia. Sebab itulah tentera Islam tak ada perkelengkapan perang. Kan? Yang hanya bawa senjata tak ramai. Kemudian sampai saya dekat Badar, Rasulullah dah letakkan dia punya tempat strategi dan sebagainya, memilih kawasan insya-Allah. Jadi kita tengok dataran Badar tu, yang di mana antara strategi Baginda SAW adalah Rasulullah akan memilih tempat tinggi untuk berperang. Kan? Macam Uhud pun Rasulullah memilih Jabal Rumat, tempat yang tinggi. Badar pun sama. Nanti kita akan lihat kemah Rasulullah.
InsyaAllah. Itu lah, dia main macam-macam. Dia jual telaga rawah penyayang. Tak boleh masuk pun lah. Loh, astagfirullahalazim. Apa yang kat abang ni? Oh, tutup sah. Tutup ah. Apa yang nak? Beli. Telaga rawah. Telaga rawah tutup. Yang tempat di mana Nabi SAW mengarahkan 7 orang askar ataupun panglima tentera untuk pulang mula ke Madinah. Keselamatan umat Islam ke Madinah. Sebab apa, semua orang-orang kuat dah pergi ke Badar. Jadi Madinah kosong. Okay, jadi 7 orang patah balik. Dan kat sini juga Nabi pernah kata satu hari nanti Nabi SAW akan datang ke sini bersama umat Islam, akan berjalan menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji dengan memakai mantel berwarna hijau. Okey, atas lokasi dia tempat di mana Nabi SAW akan berkumpul dengan umat Islam yang lain, insya-Allah. Okey, telaga dia betul telaga dia. Bagi bahasanya ni dah dibuat cantik sikitlah. Tapi mungkin akan datang, mungkin tak tahu lagi setahun ke 2 tahun pun, wallahu alam lah. Sebab itu renovate kan dah siap dah tahun ni. Dah siap-siap lagi. Okey. Telaga dia betul telaga dia. Sebelum ni air boleh diambil kat situ. Kalau bau goreng-goreng tu lah. Alhamdulillah, walaupun kami tidak dapat masuk ke dalam kawasan Telaga Rawah disebabkan pembaikan, tetapi di sini kami dapat masuk ke sebuah kawasan yang namanya Telaga Syifa dan dapat ambil air untuk minum. Mengikut riwayat sejarah, Telaga Syifa ini dari dulunya dijadikan sumber minuman oleh penduduk Madinah kerana ia menjadi keberkatan daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga pernah ambil dan minum air dari telaga ini. Jarak Telaga Syifa ini dari bandar Madinah lebih kurang 3 ke 4 kilometer.
Destinasi ziarah kami yang seterusnya adalah ke Badar, sebuah tempat yang terjadinya perang yang pertama dalam Islam. Perang yang bersejarah, perang yang umat Islam hanya jumlahnya sikit, tetapi berhadapan dengan tentera musuh yang jumlahnya lebih banyak, bahkan 3 atau 4 kali ganda daripada jumlah umat Islam yang sertai peperangan tersebut. Rahsia mereka adalah mereka dibekalkan dengan ketakwaan dan keimanan yang sangat hebat, sangat kuat, hasil didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum-sebelum ni Kem Rasulullah, perang Badar di sana. Sebelum ni 2015, 16 tu, kalau di bulan 16 zaman Rasulullah lagi panas. Kan bulan Ramadan saja suhu mencecah 50. Dia kata kalau Ramadan ramai orang dalam. Yang di mana peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Okay. Yang di mana pada Rasulullah Muhammad 17, 16, 15, 14. Okey, 14, 13. Okey, pada 13 Ramadan, okey, baginda SAW dapat ketahui bahawa kabilah Abu Sufyan yang datang dari arah Syam nak ke Mekah. Jadi baginda SAW bersama dengan 313 orang pergi menuju ke Badar, bertujuan untuk menyekat kabilah Abu Sufyan bagi memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Tu yang pertama. Yang kat tu. Salah satu dekat situ. Okey. Jadi bila kelengkapan perang tak lengkap, apa yang mereka gunakan? Mereka gunakan pelepah-pelepah tamar sahaja. Okey, pelepah tamar sahaja, dan mereka hanya bertahan pada awalnya. Orang yang pertama mati siapa dia? Al-Aswad, orang daripada Quraisy. Sebab apa? Dia punya hero nak tunjuk lagak, dia pun pergi keluar daripada daripada dia punya barisan, nak ambil nak tawan telaga yang dimiliki oleh orang Islam. Pak kena bunuh dengan Saidina Hamzah. Okey. Jadi perang pun berlaku. Bila perang berlaku, Abu Jahal yang tadi merupakan ketua pun dia tak berperang pun, dia duduk belakang je. Dia takut sebenarnya, duduk belakang. Okey. Sampailah dua orang pemuda yang berumur 18 dan 19 tahun, Muaz dan Muawiz nama dia. Ataupun Muaz, Muaz dan Muaz ataupun Muawiz. Dan dia datang bersama dengan tentera Badar. Situ tempat antara satu kubu orang Islam. Bawah ni ada satu longgokan batu Abu Jahal. Abu Jahal punya makam, kubur Abu Jahal. Di sini, di sini camp Nabi Muhammad untuk perang Badar ini. Ada Babnu tadi, Babnu. Kamu balik tadi. Jom. Wait. Call me. Cepat. Abu Sufyan datang, dia tak main sini, dia pintas. Cepat nanti Dia pergi ikut belah sisi pantai. Dia tak lalu sini.
Seterusnya, kami menziarahi kubur para syuhada, yakni para sahabat Nabi yang telah meninggal dunia dalam perang Badar. Seterusnya, kami menuju ke sebuah bukit pula. Di bukit inilah menjadi saksi turunnya malaikat-malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi membantu tentera-tentera Islam menentang musuh dalam sebuah perang, iaitu perang Badar. Pasir, gunung pasir yang malaikat turun, dipanggil sebagai Jabal Malaikat. Malaikat turun bagi membantu tentera-tentera dalam perang Badar. Satu-satunya dalam kawasan sini bukit berpasir 100%. Banding sekeliling kalau kita tengok batu kerikil. Ini tempias daripada pasir, dia naik ke atas sana batu. Tapi bukit ini sepenuhnya daripada pasir. Allahu Akbar. Iaitu kita akan bermula di Masjid Quba, kemudian kita akan pergi ke ladang kurma. Kemudian kita akan pergi ke dataran Uhud. Okey, sama ada dataran Uhud yang last ataupun dataran Uhud yang ketiga, saya tak pasti sebab ikut saja route yang disediakan oleh bas kita. Okey, kemungkinan dia akan melalui Masjid Khandaq dan Masjid Qiblatan dahulu, last kali pulang ke Uhud. Okey, jadi insyaAllah Masjid Quba ni adalah masjid yang pertama di dunia selepas mana baginda SAW sampai daripada kota Mekah ke Madinah. Masjid Bilal, di mana Sayyidina Bilal bin Rabah adalah merupakan muazzin yang pertama. Asal tu, kalau dia tengok pintu 15 atas, saya suruh keluar juga 15. Okey, pintu 15, kemudian sejajar dengan cincin yang baru tu. Pintu kat sini lah kurang. Kat sini lah. Sini ya, Saudara. Di sini. Di sini. Pasal sini. Di sinilah Mutawif menceritakan kepada kami satu peristiwa yang sangat penting, iaitu kehilangan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya bermula ketika mana Rasulullah mewariskan cincin tersebut kepada khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
kemudian diwarisi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, kemudian diwarisi kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Kemudian pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan, cincin tersebut telah jatuh ke dalam sebuah perigi dan hilang di situ. Meletakkan tahta dia kepada orang lain, dia akan serahkan cincin tu. Seterusnya kami singgah pula di kebun kurma ataupun ladang kurma. Di sini ada dijual macam-macam jenis buah kurma. Boleh membeli, boleh tawar-menawar, boleh dapatkan harga ikut tawaran yang diberikan oleh penjual. Selain tu, ada ruang yang ditanam pokok-pokok kurma dan di bawahnya diletak kerusi-kerusi untuk duduk sambil menikmati buah kurma, minum air. Santai, menarik di sini. Ini adalah babak yang sedih kerana kita menceritakan tentang Islam. Islam bukanlah datang dengan mudah. Banyak rintangan, cabaran yang dilalui oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita pada hari ini yang menjadi seorang muslim. Semua itu ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Bukit Uhud. Bukit yang menyaksikan bagaimana darah yang mengalir daripada tubuh seorang insan yang sangat mulia. Patah gigi baginda SAW, muka baginda SAW terluka disebabkan tertusuk dengan topi besi kat pipi dia. Kan? Terluka sehingga gigi baginda SAW patah. Bukan sahaja Rasulullah, bahkan itu juga terjadi kepada para sahabat. Mereka juga mengalir air mata dan darah kerana memperjuangkan kalimah yang besar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak ikut perang bersama dengan baginda SAW. Maksudnya pada asalnya 1,000 orang, tapi 300 orang berpatah balik. Okey, 300 orang berpatah balik dan baginda SAW teruskan perjalanan ke Uhud dan letakkan 50 orang panah kat sini. Okey, dan wing yang pertama kat sini, wing yang kedua di satu di sini, dan kemah baginda SAW berada di tengah-tengah. Okey, orang Quraisy daripada ujung Bukit Uhud ni, Ini sampai sini dia serang, tapi yang berlaku dia tak dapat mampu, dia patah balik. Patah balik dan kali awal dia patah balik sampai sini. Dekat sini yang sini ada apa? Ladang kurma dia tu. Okey. Dan dia boleh bila melihat 40 orang panah turun saja, kali awal dari kemah pun dia pusing lagi. Okey. Dia pusing arah belakang. Kali awal melumpaskan 10 orang panah kat sini, timah dia dari arah sini, dekat sini. Okey, dari arah belakang dan depan Khalid Walid panggil semula orang kafir Quraisy untuk serang semula kem baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah umat Islam dalam keadaan terimpit dan baginda sallallahu alaihi wasallam berpatah balik. Ya, sampailah sini dan di sinilah tempat baginda sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam lubang di kawasan sekolah ni. Dalam satu lubang yang digali oleh Abu Amir Al-Basri. Dan kemudian lepas sahaja baginda SAW terjaga dan diangkat oleh para sahabat dan baginda SAW terus dibawa ke arah sana untuk dirawat. Okay, di sana ada nama dia Gua Maharis. Okay, Gua Maharis. Dan kat situ juga ada selepas saja peperangan Uhud, baginda SAW solat di Masjid Fasah yang berada di kaki bukit Uhud. Okay, baik. Jadi itulah dia kisah keseluruhan tentang peperangan Uhud. Okey. Untuk masuk ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pintu 4, pintu 2, 3, 1. Kita masuk melalui pintu tengah ni. Situ kita boleh lalu terus dan boleh tengok makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pintu pagar masjid kat sana adalah pintu 303.
Ini adalah jalan menuju ke Masjid Quba. Jalan ini dinamakan sebagai Jalan Sunnah. Jauhnya lebih kurang 3 atau 4 kilometer. Ia dinamakan Jalan Sunnah kerana Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan ini. Bahkan dalam riwayat mengatakan Nabi pergi ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, sama ada menggunakan tunggangan ataupun berjalan kaki. Bahkan dalam hadis Nabi SAW juga menyebut, sesiapa yang berwuduk di rumah kemudian pergi ke Masjid Quba dan menunaikan 2 rakaat di dalam Masjid Quba, dia akan mendapat pahala seperti menunaikan umrah. Di Masjid Nabawi, saya sangat bertuah kerana berkesempatan untuk mengikuti bacaan kitab dan syarahan yang disampaikan oleh ahli-ahli ilmu yang hebat di sana. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihi. هذا هو المجلس الواحد والثلاثون من مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر. Ini adalah laluan ke makam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang sampai ke sini, Masjidin Nabawi, selalulah ziarah ke makam insan yang sangat kita sayangi ini, bahkan yang kita harapkan syafaat daripada baginda. Kerana Nabi juga ada sebut dalam hadis bahawa sesiapa yang menziarah makam Nabi, ia sama seperti menziarah Nabi ketika Nabi masih hidup. Syukran. Assalamualaikum ya Rasulullah. طريقة زائد طريقة حجي سلم وفسر. طريق حركة حجي ساجل يا شيخ. Masuk masuk Raudhah, dia kena ambil pintu 1 belakang, pusing mai, dia ada pintu 38. Kat sini dia buat laluan untuk ke Raudhah. शूज नहीं बैग ले ले. Dalam Raudhah susana. Ini adalah makam Nabi Muhammad. Di antara makam Nabi dengan mimbar itu yang Nabi kata adalah daripada syurga tamat. Yang dikatakan Raudhah, iaitu Nabi kata baina baiti wa mimbar raudhatun min riyadil jannah. Di sana makam Nabi Muhammad SAW, dan di situ adalah mimbar yang Nabi akan naik
Nabi akan baca khutbah di atas sana. Maka di antara ini dinamakan sebagai Raudhah, taman-taman syurga. Kelebihannya adalah di Raudhah ini doa mustajab. Sebab itu orang berebut-berebut mencari tempat untuk memohon doa, untuk beribadat, solat ataupun apa saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Bagi dengar lagu Urdu. Lepas tu dia tanya maksud. Mana nak tahu. Dia duduk Arab sini, dia kena belajar bahasa Arab. Mana dia boleh duduk layan lagi Pakistan. Sini Arab. Dengar lagu Arab lah. Alhamdulillah Pakistan. Ini hari terakhir. Hari terakhir ada di Madinah, di Masjid Nabawi. Hari terakhir dapat ziarah Nabi Muhammad SAW, insan yang kita sayang, insan yang kita rindu. Dan jasad Nabi Muhammad SAW ada di sini. Keberkatan mengalir di tanah bumi Madinah Munawwarah ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuhibbuna ghayra hubbak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Sayyid ya Abul Rahman ya Syekh Raiz Zakhay. Wa ala ali Muhammad. Salamun alaik ya Rasulullah.
Rasulullah, kami mohon syafaat darimu ya Rasulullah. Izinkan kami bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Kami rindumu ya Rasulullah. Anta ya Rasulullah, anta ya Habibullah, anta ya Syafi'ullah. Abu Bakar Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Rasulullah. Kami mohon syafaatmu ya Rasulullah. Ya Sayyid Haji. Makan KFC Arab Al-Baik. Ni garlic sauce. Apa ni? Ni tak tahu sos apa. Sos tomato. Tomato tu cili dia pun tak makan. Kenapa? Pak Rab dia tak tahan pedas. Oh ya. Dah mentah bahagia lah. Okeylah. Apa harga macam KFC juga? Harga lebih kurang KFC. Siap. Tengok makan macam orang Arab. Sedap. Okey, kita akan sampai dekat Malaysia 9.10 pagi. Jangan apa beritahu dekat family. Jadi sebaik-baiknya family ada boleh ambil pada jam 11 pagi lah. Alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sangat pantas terasa umrah selama 2 minggu ini sudah sampai ke penghujungnya. Tidak boleh dilupakan, bahkan sentiasa dirindui. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi di penghujung video ini kepada semua yang terlibat, kepada semua yang mendoakan, kepada semua yang menolong agar kami dapat sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Akhir kalam, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Engkau terimalah amal ibadah daripada kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya Rabbal Alamin.